Kenapa ada orang kerja kuat setiap hari, tapi hidup masih sama? Saya dulu macam tu. Bangun pagi, kerja ulang benda yang sama setiap hari. Bukan tak cukup usaha, tapi tak pernah berhenti untuk fikir, adakah cara yang saya buat sekarang betul? Sampai satu hari, saya buat satu keputusan kecil. Cuba sesuatu yang berbeza. Saya mula belajar, mula bina income lain, mula keluar dari comfort zone. Mulanya memang takut, memang ragu, tapi saya teruskan juga. Hari ini hidup saya tak perfect, tapi jauh berbeza dari dulu. Saya dapat travel, ada income tambahan, dan yang paling penting, saya ada pilihan dalam hidup. Kadang bukan kita tak mampu, kita cuma belum jumpa peluang yang betul atau belum berani untuk mula.